Oh, dia nak rehat. Tapi, nak ganti baru ni, kena presiden juga. Nak buidak kepah, tapi kena presiden. Dah bagi kepah. Biar PAS lah menentu siapa dia. Sebab PAS, ada cara PAS. Jangan paksa PAS. Cara PAS macam mana? Kalau di cara UMNO, kalau orang tu asalnya dia tidak jadi ketua kerajaan. Bila nanti ketua kerajaan, dengan parti-parti dia angkat. Leman dulu tu setiausaha. Bila masuk Melaka, dia kena jadi ketua. Orang jadi menteri besar, dia lah akan jadi pengurusi perhubungan. Itu cara UMNO. The most powerful we take all. Itu cara UMNO, cara Barisan Nasional. Cara PAS dah. Cara PAS, diperleh dulu. Ketua parti orang lain. Menteri besar, orang lain. Di Kedah, ketua parti, Ustaz Ahmad. Menteri besar, Sanusi. Di Kelantan, ketua parti, Datuk Bentara Kanan Mat Yaakob. Menteri besar, Datuk Parlimen Peran Nasaruddin. Di Terengganu, ketua parti, Ustaz Hussein. YDP Besut. Menteri besar, Samsuri. Pusat, Presiden Tunggu Jadi. Yang jadi menteri, Timbalan, menteri, presiden, dah. Cara PAS. Jadi kalau dalam PN, kita dah ada parti masing-masing. PN tu jentera nak perang. Kereta perang. Kalau Tunggu kata dia tak nak jadi pengurusi, atau apa juga sebab, lazimlah dalam PAS boleh bagi. Tuan Berai boleh bagi. Sen boleh bagi. Biarlah PAS menentukan. Dah. Dia dah bergaduh. Nak paksa. PAS nak ambil boleh. Tapi kena letak presiden juga. Kamu nak suruh PN kuat ke? Kamu nak main politik? Minta maaf dah ni. Tu saya beritahu tu Jai. Saya ni dah 2 bulan orang panggil ceramah. Saya tak pergi ceramah. Takut terkeluar benda-benda macam ni. Sebab kita bakar asal dulu garang. Menegur semua orang. Sekarang ni geram. Tapi nak menegur tak boleh. Saya ni penumpang kecil aja dalam kapal besar PAS ni. Tapi kadang-kadang geram. Kita nak fikir, nak bentuk PN yang kuat. Bukan nak jaga mana-mana individu. Nak mempertahankan kedudukan bagi individu. Kita mahu PN yang kuat dan memerintah kerajaan Malaysia.